Man United baru saja mengesahkan satu lagi perpindahan. Bukan pemain bintang dan bukan pemain yang bernilai jutaan pound. So aku akan reveal siapa pemain itu selepas ini. Dan pastikan korang stay sampai habis. Okay, Assalamualaikum, welcome back to Kita United. Aku Syahid dan hari ini kita akan ulas berkenaan dengan perpindahan yang telah dilakukan oleh Manchester United. Perpindahan ini bukanlah melibatkan pemain yang bernilai besar, bukanlah superstar, tapi ia mungkin akan memberikan gambaran yang jelas bagaimana Ineos bakal melaksanakan plan-plan dia untuk Man United di masa yang akan datang. Pemain yang aku masukkan ini adalah Tyler Fredrickson. Dan sebelum kita masuk dengan lebih mendalam berkenaan dengan topik kali ini, aku nak jemput korang untuk tekan butang like, share dan subscribe, dan pastikan korang tekan notification bell supaya korang tak terlepas dengan info-info yang terbaru. Dan kepada korang yang mungkin nak menyumbang untuk membesarkan lagi channel ini, korang boleh scan QR code di sini. Alright, Tyler Fredrickson secara rasmi telah meninggalkan Old Trafford dan menyertai klub FC Lausanne Sport di Switzerland. Tetapi, adakah ini sekadar satu jual pemain akademi ataupun ia adalah sebahagian daripada strategi Ineos? Okey, Manchester United mengesahkan Tyler Fredrickson telah pun meninggalkan klub ini dan perpindahan ini berlaku secara tetap. Pemain pertahanan berusia 21 tahun ni akan menyertai FC Lausanne Sport dengan nilai perpindahan yang tak didedahkan. Terdapat dua perkara yang menarik kat sini. Man United dikatakan meletakkan sell on clause yang tinggi, dan yang kedua, mereka turut meletakkan buyback clause. So, ini yang membuatkan perpindahan ini menarik. Jadi, siapakah Tyler Fredrickson sebenarnya? Okey, kalau korang tak tahu Tyler Fredrickson ni siapa, beliau menyertai Akademi Man United sejak umur 9 tahun dan merupakan anak jati Manchester. Dia juga merupakan penyokong United daripada kecil dan dia berjaya naik ke skuad utama. Dan pada season lepas dia berjaya membuat DPA first debut, tapi dia hanya berjaya membuat 4 penampilan selepas itu. Tapi untuk seorang pemain biasa, ia merupakan satu pencapaian besar. Lebih-lebih lagi bila kau datang daripada akademi, datang daripada kecil, masuk daripada kecil, dan kau berjaya menjadikan cita-cita kau untuk membuat penampilan bersama Man United satu reality. So, itu adalah satu plus untuk dia. Tapi, kenapa Man United nak jual? Okey, mungkin ramai yang tertanya-tanya kenapa. Kalau dia produk Man United sendiri, produk akademi sendiri, kenapa nak jual? Jawapannya adalah mudah, iaitu persaingan dan juga rekod atas PSR. Okey, dalam bab persaingan, kita tahu defense tengah Man United sekarang memang ramai gila. Kita ada Eden Hazard, kita ada Pedro Porro, Lisandro Martinez, kita ada Matheus De Ligt, Maguire. Memang penuh gila dekat situ. So, peluang Fredrickson untuk bersaing dengan mereka ini adalah sangat-sangat nipis. Dan pada umur 21 tahun, kalau kau dah jadi seorang pemain yang bagus, kau kena main week in, week out. Dan kalau duduk saja dekat bangku simpanan, memang kau akan mereput dekat situ sampai bila-bila. So, perpindahan ini adalah baik untuk semua pihak, untuk Man United dan juga untuk Fredrickson sendiri. Tapi, kenapa Lausanne? Lausanne Sport ni sebenarnya bukanlah kaleng-kaleng, okey? Dekat sini kita boleh tahu yang bahawa Lausanne Sport ni merupakan satu lagi klub di bawah jagaan Ineos. Jadi kedua-dua klub ni di bawah pemilikan yang sama. So, dan adakah ini sebenarnya model yang ingin dibina oleh Ineos? Pemain muda Man United yang susah untuk bersaing dekat dalam first team dijual kepada Lausanne Sport di bawah ownership yang sama, dan pemain ini bermain dekat Lausanne Sport, dapat minit permainan, dapat develop the game every week, tingkatkan nilai dia. Dan sekiranya Man United nak beli dia semula ataupun dia bersedia untuk bermain dekat dalam first 11, Man United boleh beli dia semula untuk kembali ke Old Trafford. So, itu adalah cukup bagus untuk semua-semua pihak. Untuk Man United, player tu dapat first team experience. Untuk Lausanne Sport, mereka dapat akademi yang telah pun melalui training yang sangat-sangat bagus dekat antara klub terbesar di dunia. Yang menariknya adalah buyback clause. Okey, ini adalah bahagian yang paling penting dekat dalam klausa perpindahan Tyler Fredrickson. Okey, ini menunjukkan bahawa Man United masih lagi percaya dengan potensi yang ada pada Tyler. Kalau mereka betul-betul tak percaya dengan apa yang boleh dilakukan oleh Tyler Fredrickson, mungkin dia akan jual macam tu je. Okey, cuci tangan, selesai. Tapi bila ada buyback, mereka mungkin berhasrat untuk mendapatkan dia semula pada masa-masa akan datang. Jadi, risiko dekat sini memang sangat-sangat rendah. Tyler Fredrickson masih lagi bermain dekat dalam satu ekosistem yang sama, masih di bawah pemilikan yang sama, dan masih ada ruang untuk improve. Dan kemungkinan besar, 1 atau 2 season lagi dia perform dekat Lausanne, menunjukkan dia punya potensi telah meningkat. Man United boleh panggil dia balik untuk ke dalam squad. So,
apa yang kita boleh lihat yang terjadi buat masa ini dekat dalam akademi Man United? Dalam laporan yang aku baca ini, ada beberapa pemain muda lagi yang bakal meninggalkan kelab. Antaranya adalah Radek Vitek iaitu goalkeeper, Harry Amas, Toby Collier dan juga Dan Gore. Dan ini menunjukkan satu perkara. Ineos cuba untuk susun balik structure academy squad. Bukan sahaja membeli player-player baru, tapi dia nak pastikan pemain-pemain muda ni dapat laluan yang terbaik untuk berkembang. Bukanlah biar mereka mereput macam tu je, tak masuk mana-mana kelab yang tak tentu arah dan akhirnya tidak menjadi siapa-siapa. So mereka nak pastikan pemain-pemain ni develop untuk menjadi satu pemain yang bagus, dan kemungkinan kalau ada masa depan yang cerah, mereka boleh kembali ke Man United. Walaupun Tyler Fredrickson ni bukanlah pemain yang orang kata ada nama macam pemain-pemain lain, tapi perbezaan ini telah menunjukkan bahawa ini mungkin strategi yang terbaru yang telah ditunjukkan oleh Ineos dekat Manchester United. Tapi persoalannya sekarang, adakah taktik ini bakal membuahkan hasil dalam masa 4 atau 5 season akan datang? Ataupun sebenarnya Man United bakal terlepas peluang untuk menjana lebih banyak keuntungan sekiranya mereka simpan pemain-pemain ini untuk masa yang lebih lama. Sebab apa? Kalau kita tengok balik pada sebelum-sebelum ini, mereka melepaskan Alvaro Fernandez ke Benfica dengan nilai sekitar 2 ke 3 juta je tak silap aku, dan akhirnya selepas satu season Real Madrid beli dia dengan nilai 40 juta euro atau 40 juta pound daripada Benfica. So aku berharap kalau mereka betul-betul nak menggunakan jalan ini sebagai jalan yang akan dilaksanakan pada masa-masa akan datang, kita haraplah pemain-pemain ini kalau dia perform, baliklah cepat-cepat ke Man United dan mainlah untuk squad kita. Kita nak jadi macam Alvaro Fernandez yang mana kita berputih mata akibat daripada perpindahan yang terlalu awal, terlalu amateur yang berpindah ke Benfica. Okay, so apakah pendapat korang berkenaan dengan strategi yang cuba dilakukan oleh Ineos dekat akademi kita setakat ini? Korang boleh komen dekat bawah. So aku rasa itu saja untuk video kali ini. Aku akan jumpa korang dalam next video. Thank you for watching. Bye bye.